pegawai di rumah Sri Kenangan Sri Iskandar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis pada hari ini. Di sore-sore Cikgu Sabri tadi, Cikgu orang terbaku sekampung dengan arwah ayah saya, dan yang berhormat Ustaz Ismi Muhammad Taib, Ahli Parlimen Parit, yang berusaha Puan Nur Hafizah binti Cik Harun, Pegawai Kebajikan Masyarakat Perak Tengah, Cik Lin, ngurus rumah Sri Kenangan, guru-guru, pegawai-pegawai yang ada. Yalah, ketika Nabi SAW didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy, pemimpin-pemimpin, orang-orang kaya Quraisy datang kepada Nabi. Dan pada masa yang sama, Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang yang buta. Abdullah ibn Ummi Maktum ni dia tu Bilal Masjid Nabawi. Azan pertama Bilal bin Rabah, muazzin yang pertama. Azan yang kedua Abdullah ibn Ummi Maktum. Walaupun dia buta, tapi dia menjadi tukang azan yang paling tepat waktu. Sebab itu dia dipilih azan yang kedua. Kerana azan pertama ni tak tepat waktu pun tak apa, lebih kurang 1 jam sebelum subuh. Azan yang kedua ni atau setengah jam. Azan yang kedua ni kena tepat masa. Jadi walaupun dia buta, dia dipilih untuk melakukan azan tepat masa, walaupun dia ada kekurangan. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ni dia tak nampak bila Nabi SAW didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy. Lalu dia panggil saja Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku nak bersembang, nak bercakap dengan kamu, nak mengadu hal." Tiba-tiba Nabi tak nak tengok Abdullah bin Maktum. Nabi sibuk dengan melayan pemimpin-pemimpin Quraisy. Nabi tak tengok pun Abdullah bin Maktum kerana dia buta, dan Nabi SAW lebih mengutamakan pembesar-pembesar Quraisy.